Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Guru-guru, rakan-rakan serta hadiran yang saya hormati. Tajuk pidato saya pada hari ini ialah Rukun Negara Tonggak Perpaduan Negara. Hadirin yang dihormati, tahukah kita apakah rahsia Malaysia kekal aman walaupun rakyatnya berbilang kaum, agama dan budaya? Jawapannya ialah rukun negara. Rukun negara ialah panduan hidup rakyat Malaysia. Prinsip yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Sebagai murid, kita perlu menghormati semua agama dan sentiasa melakukan perkara yang baik. Prinsip yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Kita perlu menghormati lalu gemilang menyanyikan lagu negaraku dengan penuh semangat dan sentiasa mencintai tanah air kita. Prinsip yang ketiga ialah kesopanan dan kesusilaan. Kita hendaklah bercakap sopan, menghormati ibu bapa, guru dan rakan-rakan. Sikap yang baik akan menjadikan sekolah dan negara kita menjadi lebih aman. Hadirin sekalian, walaupun kita masih kecil, kita mampu menyumbang kepada negara. Kita boleh belajar bersungguh-sungguh, mematuhi peraturan sekolah dan hidup bersatu padu. Bab kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Marilah kita bersama-sama menghayati dan mengamalkan rukun negara supaya Malaysia terus aman, maju dan disenangi dunia. Rukun negara dihayati, perpaduan diperkukuh, Malaysia terus maju. Sekian, terima kasih.